Omega. Araf ada fitnah pasal itu biasa. Dan hati Araf ni dia dah kebal. Okay, nak buat cerita buat lah. Dah biasa sangat dah. Nah ada dua hauza. Ronaldo or Messi? This is Neymar Junior. Gerak Raf. Okay, gerak lo. Gerak lo. Apa Roro Assalamualaikum. Anda semua telah kena prank. Dah guru jelek lah. Jangan terasa. Sateri mak kawan. Sateri. Oh, gerak lagu. Maybe you guys kena wait for the concert, I guess. Sebabnya Okay, saya bagi tahu apa ada kat konsert. Jangan bagi tahu alpha yang lain Saya bagi tahu ada apa kat konsert. Okey. Dekat konsert ni dia lain daripada yang lain. Okey. Dekat konsert ni saya spoil lah. Okey. Untuk the first wave concert ni. Jangan bagi tahu alpha yang lain Okey. The first wave punya concert ni kita akan buat swimming pool dekat tengah-tengah pentas tu. Okay, kita ada swimming pool dekat tengah-tengah pentas. Kan nak cakap memang lain daripada yang lain. Thank you. Memang lain daripada yang lain. Lepas tu kita akan ada kid zone. Kid zone. Lepas tu kita akan ada playground zone. And then belakang tu belakang tu kita akan buat wedding punya tempat lah. Ada pelamin, you know. Yeah, itulah the spoilers about the first wave concert. So you guys kena beli lah. Kena beli tiket. Memang lain daripada lain. Korang takkan pernah tengok konsert ni buat. Konsert lain takkan pernah buat macam tu. Ada swimming pool tengah-tengah. Are you joking? Yes, I'm joking lah. Takkanlah tengah-tengah petang ada swimming pool. Tak pernah dibuat manusia sejagat lagi. Okay guys, ini adalah rambut saya. Rambut saya selepas 1 hari saya pakai topi. Baby. Okay. Arah cuba cakap Kedah. Dia Kedah saya mahal. Kedah saya kalau nak tengok saya tu dia cakap Kedah, nak tunggu saya marah, cakap dengan kawan ataupun cakap dengan family. Tu dia betul. Cheers. Mulut tupai pergi mana? Mana kita tahu. Biar dia tak nak pergi mana pun. Lagilah ceras lah. Ceras dekat dalam 20 minit daripada rumah saya. Rumah saya ni, okay, saya bagi hina rumah saya ni. Dia tengah-tengah. Dia nak ke KL 20 minit, nak ke Astro 20 minit, nak ke mana-mana pun 20 minit. Rumah saya tengah-tengah. Cantik rambut, macam ni ibu kata cantik. Ini saya panggil rambut lepas pakai topi ataupun rambut lepas pakai helmet. Yeah. Araf nak notice height.
Sedih lah Araf tak boleh pergi konsert Alpha. Kenapa tak boleh pergi? Kenapa kau tak boleh pergi datanglah konsert Alpha tu, datanglah. No lah. Okay, so kita talk about konsert. Okay, tiket akan dikuatkuasakan pada 19 hari bulan, seperti mana yang Araf repost dekat TikTok. 19 hari bulan. And you know, maybe kita akan ada berita baru lagi daripada Alpha punya page. So you guys kena tunggu. And you guys kena tunggu dekat mana nak beli. Korang kena standby. Sebab kita akan buat different from different, guys. Lain daripada yang lain. Dah lah different. Different lagi daripada yang different tu. Apa? Tak boleh pergi konsert, family tak bagi. Alah, jangan macam tu. Boleh bawa family sekali. Jangan risau. Kalau tak pergi konsert, bawa family sekali. Oh, so hari ni kita akan nyanyi lagu Jiwang lagi. Saya tak tahu saya lepas ke tak, tapi saya nak bawa juga. Sorry. Okay, so our first song is agak tinggi. I don't care. So let's go. Oh, Linas, thank you so much, Linas. Linas, saya tak pernah jumpa awak dekat depan. Awak dekat mana? Awak asal Sarawak ke, Sabah ke? Ataupun awak berasal dari mana? Kenapa saya tak pernah nampak awak depan? Ataupun awak memang sengaja nak sorok identiti awak? Kan? Thank you, Zee. Ya Allah, baru pegang gitar dah dapat kereta api. Belum lagi main, belum petik lagi. And belum digoncang-goncang lagi, gitar ni dah dapat gift. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ambil tenaga lu. Allah Akbar. Ini kalau kena warning tak tahulah. Ni inhaler. Yang guna agak tinggi, mungkin saya akan semput. Tetapi mengapa sering saja hati ini diluka. Baru ku cuba nak bercinta, lalu engkau pun buat angkara. Mengapa mesti aku yang menjadi mangsa? Harapan untuk bekalan hanya tinggal igawan. Walaupun telah aku bertahan, tapi apakan daya. Retak akhirnya kasih kita
Ya memang main tinggi punya lagu. Tinggi, tak ada hari esok punya tinggi punya lagu. Gila. Thank you. Thank you so much. Sedap bau matcha dia. Bau matcha sedap. Asal sengau lah tiba-tiba. Okay, ngam. Bacalah komen. Saya tengah baca lah ni awaknya. Cumanya laju sangat. Araf rindu kening. Memang hari-hari kening saya bertukar. Memang rasanya kening saya stay je dekat situ. Tak adanya berubah. Tak adanya hilang pergi balik kampung sekejap. Tak ada. Memang kening saya kat sini je. Kenapa rindu pula tiba-tiba ni? Araf suka minum matcha tak? Minum tak suka lah. Kalau sebab dia bau dia sedap. Dia dah lah fresh. Sedap. By the way guys, saya tengah pening kepala. Sebab saya makan kambing banyak sangat tadi. Saya makan kambing grill. Sedap. Kembar Jimmy macam ni ke? Kalau Jimmy macam ni saya tak nak lah. Saya jadi orang kata saya tiru identiti lah. Thank you. Ni rambut-rambut opa tahun 2010 ke atas. 2010 bawah lah. Lama juga tak tengok Running Man. Apa jadi sekarang lah? Retak akhirnya kasih kita. Hari ni saya bawa lagu Jiwang semua tinggi-tinggi punya. Yang tinggi-tinggi punya. Tinggi-tinggi punya. Saya tak ambil yang rendah punya. Hari ni saya ambil yang gila-gila punya. Cuba jadi Arafiah. Cuba kau, cuba jadi aku. Sedangkan kau terdengar. Mak, ingat lirik dia, sorry. Jangan lupa tengok. Jangan lupa dengarkan lagu Nadira Zaini. Okay. Thank you. Araf, Kalji minta seluar dia balik. Ya, seluar dia kat sini lagi ya. Kalji, sorry dah. Tak, ada tu kan masa ni saya tak bawa seluar. Bukan tak bawa seluar, bawa pakai seluar. Tapi saya lupa nak bawa seluar salin untuk another look. Thank you. Lepas tu saya cakap dekat Kalji kau pakai seluar apa? Lepas tu dia kata ni pakai seluar baru. Lepas tu saya cakap kan pinjam seluar kau beli. So saya macam pakai selesa pula seluarnya. Sampai sekarang lagi. Dah basuh, dah lipat dah tu. Cumanya hari tu pun dekat beg saya pun tak ingat nak WhatsApp dia, nak bagi seluar balik. Saya pun terlupa. Maafkan saya lah ya Kalji. Maafkanlah saya. Dia kata apa? Dia kata tu seluar favourite dia. I'm so sorry Kalji. Saya akan pakai sekali tu je. Aku dah tak pakai dah. Aku simpan ni. Aku simpan. Kalji, anda kata kau melihat video ni, live ini, saya simpan seluar anda di dalam almari. Okay, saya tak pakai dah. Pakai sekali tu je. Jangan risau. Saya basuh memang tak pakai mesin. Saya basuh memang teliti. Yang kalau pergi kedai punya yang hantar beratus-ratus ringgit untuk jaga kualiti seluar jean, saya basuh clear. Okay, don't worry. Araf nak rambut oren. Jangan minta rambut oren. Kesian Kalji. Alah, maafkanlah saya je. Dia kan seluar banyak, tak apa. Dah janji. Ya Allah, tahu kan hari tu aku dah tukar perjanjian dia. Tolonglah viralkan video ni. Aku dah tukar perjanjian dia. Aku dah janji nak cover 5 lagu. Cuba kau,
nak oren, tanya Kak Kirin. Kan Kak Kirin marah rambut saya oren. Marah tak tahu korang lah. Tak tahu. Okay guys, kita 300 like saya buat satu lagi lagu Jiwang ni. Ya. Okay. Lagu ni sedap ni. Lagu ni lagu lama kau ni. 300 like. 300k like. 300 like pula dah. Mustahil lah kan. Possible lah kalau korang tak boleh. Impossible kalau korang tak buat 300 like. Kalau 300k okey lah. Araf tutup live pukul berapa? Mungkin pukul 10, 11.30, 11 suku mungkin. Kan kita cuba. Jangan cabar tau. Janganlah. Jangan spam Kak Kirin korang. Siang Kak Kirin. Jangan. Masdo Syatu. Semalam. Siapa tu? Semalam. Kilo. Benar kata orang dahulu, kasih jangan keterlaluan. Dia kan kat atas tangga. Saya kat depan dia je. Macam sayang, biarlah sederhana, takut nanti engkau merana. Harap asal asal harap pengawas ke? Sikit lagi nak join dia. Dia macam benar kata orang. Dah saya kat bawah dah gini-gini dah. Kan? Jadi Pak on punya pasal. Harap bateri 3% pergi cas. Wow. Aspalela Cik B. Lela terpisah karena terpaksa aku desakan keluarga. Ku sedar bukan kehendakmu, tapi apakan daya. Arab jadi cikgu tak nak? Buat POV je lagi lah. Lek lu Nuin. Thank you Nuin. Thank you so much. Arah main lah gitar. 300k like. 300k like. Dia setiap 100k saya akan main satu lagu. Thank you. Yo ho. Raise the color. Raise the colors high. Yee-ho. Thank you. Yeah. 300k like. Let's go. Lagu ni tinggi kat tau. Ni lagu yang sama juga. Kalau korang suka, korang boleh bagi tahu. What color is in the skies? I'm your more. Salah. Sorry. Gurau. Puas aku mencuba menepi semua dugaan. Malah ada yang anggap aku lupa daratan. Perihnya aku lalui kemelut yang panjang, hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Tinggi weh. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagiku, tapi empedu bagimu. Terkadang harus terima suratan darinya. Tidak salah kalau kasih dibagi seadiknya. Tinggi ni.
satu hari semulakan dan kembali cerah, walau hati aku ini engkau dan dia, dan kembali cerah, walau hati aku ini milik engkau dan dia. Macam lain tapi tak apa. Ya, tu dia. So adalah lagu yang kedua. Araf, jiran ketuk pintu keraf. Tak, memang atas ni bunyi, kadang-kadang bunyi guli, kadang-kadang bunyi kursi. Nampak? Tapi jangan risau, bukan gangguan. Memang hari-hari. Ada orang kata ada orang. Memang hari-hari. Ada beza ke gitar-gitar? Kalau kita nak secara profesional, memang ada macam-macam gitar, ada macam-macam bunyi dan macam-macam gaya lah gitar ni kan. Ada bunyi sedap, ada bunyi tak sedap, ada bunyi yang kurang sedap, ada bunyi dia ikut orang guys. Dia ikut diri dia sendiri. Macam saya bukan profesional. Saya kata saya tak pandai main gitar kan, tapi saya suka main gitar. Begitu. Tapi selalu bunyi guli mesti ada gangguan. Okay, it's not bunyi guli dia kadang-kadang macam bunyi guli. Kadang-kadang pen jatuh, kadang-kadang inhaler jatuh, kadang-kadang kepo jatuh. So dia macam bunyi tu seakan sama tapi bukan dia. Jangan risau, orang atas memang ada orang. Nak tengok inhaler awak Araf? Tak ada tunjuk brand. Nah, macam Araf ada resdung ke dia? Macam nak cakap belakang ni, hidung ni, belakang saya ni, tekak ni, dia macam sakit tau. Nak telan dia sakit, nak telan makanan sakit. Saya dah makan ubat semua. Ya, you know. Rambut macam gangster Araf. Ush. Kalau ini gangster macam mana lah. Kawai Shinoburu Naruto Na Datte wa yo Nani Omae wa mau shinderu Kacing. Saya bayar ada texture sikit. Kaze ya Nande ro sasasaburu Nande ya. Okay dah. Buat POV. Tadi saya baru buat POV. Macam ni rambut okey kan. Esok saya buat rambut macam ni. Apa ni? Awak mesti baru masuk live ni kan. Awak ketinggalan. Kenapa kalau kita tengok apa orang kata anime punya fans, apa nama dia? Apa nama kalau anime fans tu, apa nama dia? Apa fans anime tu kita panggil apa? Tahu tak? Apa dia kata? Wibu. Wibu. Dia kalau buat video kan pasal ni macam gelak macam tu. Last saya tengok orang buat macam ni Saya tengok movie kan. Cerita apa tu ya, cerita apa dia cerita Hong Kong kat tu. Stephen Chow berlakon. God of Gamblers. Oh, thank you. Alah, baru nak jadi. There's a snake in my boots. Kawan saya kata muka laju sangat. Sorry. Kawan saya kata muka Araf macam Korea. Serius kalau muka orang Korea macam ni, maksudnya saya dah tak payah nak buat muka dah. Memang macam ni je, natural.
kena rasuk pula. Ini bukan opah ni, opah. Ketawa opahku. Oh, biskut telur. Guys, lama dah ke baru 30 minit awak? Kita buat 30 minit buat live. Darah jadi watak Rizal. Tak tahu. Jadi voice actor je lah, Raf. Saya sebenarnya memang nak jadi voice actor punya kartun. Saya ni memang orang berbakat. Lah, puji diri sendiri. Angkat bakul di baju sendiri. Salah peribahasa tu, Raf. Biar lah. Cakap seorang gila ke apa? Tak main gitar ke? Tadi saya baru main, Wak. 500k like saya main lagu seterusnya. Lah, main lagu seterusnya. Ada orang invite saya lah. Saya nak masuk. Saya nak masuk, ada saya nak accept. Tapi tak nak. Dan kembali cerah walau hati ini engkau dan dia. Okay. Ni pun lagu favourite ke ni? Araf nak lagu jaga-jaga lah, Araf. Jaga-jaga jangan main mata, takut jatuh cinta, angau kan melanda. Soal hati jangan main gila, soal cinta jangan buat gila. Aduh aku dah kenapa. Jeling-jeling jangan diturut mata. Nyanyi roman cinta. Aku akan setia selamanya. Tak ada, tinggi. Tengok story I. Siapa nak tengok story kau gila? Oh, sekarang kau dah pandai tukar komen kau. Dulu kata nak tengok komen PM saya. Sekarang suruh tengok story kau. Story kau ada apa? Kau ingat aku tak tahu kau siapa? Kau ingat aku tak tahu kau bersembunyi di sebalik komen-komen itu kan? Wahai anak sedap PM. Kau jangan. Kau tak payah nak spam aku lah. Ya Allah, hai. Tengok story kau buat apa? Mana moderator saya? Moderator, tolong. Ada orang spam tengok story dia. Kan, itu yang nak sedap-sedap PM tu kan? Is it? Kan, ke saya salah orang? Kan saya salah orang ke? Sian, dia kena tuduh. Maafkan saya. Betul lah kan? Betul lah kan? Dia kan? Sama je kan? Kau jangan sesekali kau memperdayakan kebenaran. Kebenaran tak suka penipuan. La 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 la. Kebenaran dapat detect penipuan kalian. Jangan sesekali mempermainkan kebenaran. Dah 500k. Baik, let's go. Next song. Maafkan saya kalau anda semua tak suka lagu-lagu yang saya cover. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya cuba yang terbaik. Kan, saya ni siapa? Saya ni hanyalah manusia. Tak semua manusia sempurna, guys. But I try my best. Aku rela hidup denganmu demi bahagia. Hanya Tuhan bisa memisahkan kita. Jaga dan lenaku kuntum kerinduanku untuk mempersembah sayang padamu. Keharuman bunga tak seharumnya cintaku, istimewa
untuk sunting jiwamu. Bermula pandang pertama, kau utuskan senyum mesra. Aku ingin 1000 tahun lagi bersamamu. Ku binakanmu istana, aku rendahkan bahagia. Dengan niat suci, kaulah permaisuri. Keharuman bunga tak seharumnya cintamu, istimewa untuk sunting jiwamu. Bermula pandang pertama, kau utuskan senyum mesra. Aku ingin 1000 tahun lagi bersamamu. Ku binakanmu istana, aku rendahkan bahagia. Dengan niat suci, kaulah permaisuri. Sambutlah cinta abadi, genggam dan semat di hati. Manisnya asmara, kekal selamanya. Ku binakanmu istana, aku rendahkan bahagia. Dengan niat suci, kaulah permaisuri. Yeah. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu. Lelaki ini yang selalu mencintamu. Setiap nafas yang dihembus. 700k 700k next song. Next song tu lagu apa? Kita tak tahu. Kita tengok dulu. Ramai pula nak invite aku ni, orang yang tak kenal ni, daripada negara jauh. Jiwang. Tadi baru lagu Jiwang. Lagu Jiwang lagi. Serius lah nak lagu Jiwang? Serius lah. Lagu Jiwang memang lagu favorite saya lah, lagu-lagu Jiwang ni. Sejiwa dah nyanyi lah tu hari. Saya lama tak nyanyi lagu tu kan. Hujan malam. Try nyanyi ke? Lama tak nyanyi lagu tu Okay, ini bonus lah, Lama tak nyanyi lagu ni.
lah. Lupa dah kod dia macam mana. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh, bagai patah tak tumbuh lagi, bagai hilang tidak berganti, bagai terbawa separuh diri bersama pergimu yang tak kembali. Bukanlah gurauan, bukan sekadar mainan perasaan. Apa yang tersurat itu yang tersirat, namun ku rela dalam doaku ku sebut namamu. Tenanglah di kau sayangku, aku bagai musafir lalu menyusulmu, sudahlah tentu di sana kasih kekal abadi, suci dan kudus janji ilahi. Mahkota cinta kita kena simpan. Kita kena simpan untuk konsert. Sebab apa? Konsert on the way guys. Konsert dah nak dekat. Apa tajuk lagu ni? Ramli Sarip, Musafir Rindu. Mahkota cinta. Tak nak, saya tak nak main mahkota cinta. Nak darah rindu. Ui, awak betul-betul lagu lama bagi. Boleh. Nak darah rindu boleh. Tapi terlalu dalam lah. Kena pakai kepo sikit. Bagi dia tinggi. Kutang. Lagu saya bawa semalam kan. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu.
rendahnya. Dini waktu malam, bulan mengambang, sunyi damai, damai sekelilingku, terdengar nan sayu bintang seribu, membujuk rayu karena merindu lagu yang dulu. Di waktu malam, bulan purnama, angin laut meniup-niup tengah, mengatakan sayang berlagu merdu, bermada sayu lemah mendayu, nandara rindu. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi nak darah jelita, sama sekampung ai sedang dirindu. Ini kan lagi ai jauh di mata. Okay, itu dia lagu P.Ramlee. Hai Araf, hai. Hai yang bermasuk tu, hai. Bukan lagi kita. Kita ambil original key lah. Ku pilih bohong dari jujur, ikhlas dari setia. Oi, tinggi lah. Tengok story I ada lagi kau. Tadi aku baru je block kau tahu tak? La ilaha illallah. Alamak. Berdebu lah pula. Sedetik lebih. Kasihku, ku amat mencintai kamu. Saya cubalah ya. Boleh, siapa nak sedetik lebih? Komen satu. Komen satu ramai-ramai. Sedetik lebih. Come on. Kalau saya tengok ada yang ramai-ramai komen satu lebih daripada 200, saya nyanyi lagu sedetik lebih. Weh, lajunya. Wow. Cek. Okey, cukup. Okey, lagu sedetik lebih. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan dalam tidur, dan hayalan aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintaimu.
selamanya. Betul ke saya nyanyi? Betul Is it betul Dikala penuh ketakutan dengan badai kehidupan, ku bersyukur adanya kamu. Oi, ada puzzle pula. Sorry, saya potong. Biarlah kehilangan semua yang dimiliki di dunia, asal masih adanya kamu. Ternyata perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai kamu, karena kau beri arti hidup. Ku kan terus mencinta sedetik lebih sampai selamanya. Dah, itu dia lagu sedetik lebih daripada Anwar Zain. Terukir di bintang, terukir di bintang. Lagu Bayang. Sempurna. Tak tahu. Hijab rindu. Hijab rindu Hijab rindu. Slow guys, slow. Lagu pulang. Lagu pulang. Analah lagu pulang. Pulang. Aduh, ramai nyanyi lagu pulang. Hari tu nyanyi lagi. Lagu lain. Pulang. Tano. Generasiku by OAG. Oh. Slow guys, slow. Slow, saya nak baca ni. Kru, please nak. Mahakarya Cinta. Mahakarya Cinta lagu macam mana? Saya baca dulu ni. Oh, boleh. Tak boleh. Saya cubalah sebaik mungkin Mahakarya Cinta. Thank you for the rose. Satu tanda cinta. Okay. Dalam ni. Begitu berat melangkah melihat kau bersamanya. Adakah aku yang salah atau hanya Ella saja? Ku masih mencintai diri kamu. Kau jauh rindu, kau bagaikan udara yang membantu aku untuk terus hidup di atas dunia. Tanpamu ku lemah, pasti aku tak berdaya, karena kau mahakarya cinta. Susah ni.
Okay, itu je mahakarya cinta daripada saya. Nanti kita seperti ini, P. Ramlee Saloman. Korang masa tak tahu saya penyanyi lagu P. Ramlee Saloman? Saja je. Gila bayang tak ku sangka. Thank you. Ku bukan satu-satunya kumbang malam itu. Ada yang cuba menuai madumu. Salahkan aku. Iqra. Alamak, saya tak tahu lagu Iqra tu lagu apa lah. Sorry. Saya tak tahu lagu Iqra. Sorry guys, saya tak tahu lagu Iqra tu lagu apa. I'm so sorry. Janjiku gila bayang. Alamak, kod dia tak ada lagi lah. Tak ku sangka ku bukan satu-satunya. Ada lagi lah. Ada. Ada. Tak ku sangka ku bukan satu-satunya kumbang malam itu. Ada yang coba menuai madumu. Lalu aku dipinggirkan sendiri di taman. Hancur sudah impian berduanya yang ku bina maligan licin. Susah main lagu dia sambil ni. Isabella, itu dah sudah. Suci dan debu. Wow, awak betul-betul peminat jiwa yang sejati. Angin kuat benar. Angin kuat Sorry. Kejap Tunggu sikit jam bang. Saya mau slow ini kipas Patutlah sejuk semacam dalam hujan tadi. Di penjara janji satu kali. Ya Allah, jangan dicabar. Penjara janji Okay, kalau penjara janji ni saya lepas, saya nak. Korang tahu lagu penjara janji lagu apa? Lagu Awi ni tau. Lagu Awi. Kalau lagu ni saya lepas, saya nak 1M like. Boleh Boleh hatiku digiris lagi. Kali ini lebih dalam dan pedih, karena aku sudah berjanji dia cintaku yang terakhir. Sungguh tak pernah ku menduga dia akan mengulanginya semula. Namun untuk menodai cinta dan membiarkan aku sengsara, dia tempatku sandar. Tak
dah tinggi sangat dah. Okay, cek potong cek. Nope, tinggi. Sky, ha? Sky live ke? Mana ada Sky? Tak ada pun. Dia yang tarik, aku yang boleh sebenarnya. Dia semuanya tak boleh main gitar sampai tarik. Tengok. Meloraikan rindu macam bahagia yang kerap di madu. Koyak seluar. Aduh. Insan yang murni yang dah rasakan cinta yang aku mimpi. Tinggi lah. Betul ke arah main gym? Saya tak main gym pun, tapi saya amalkan pumping sebelum tidur dan amping selepas dan sebelum tidur. Macam mana ni? Bangun pagi pumping, sebelum tidur pun pumping, and then sebelum mandi ataupun sebelum makan kita pumping lagi. So dapatlah benda ni. Walaupun tak nampak tapi tak apalah. At least have a progress. Tangan kiri lagi besar daripada tangan kanan. Ke sebab lighting? Sebab lighting kot lantak. Sejora tu lah ke. Arah main silat ke dulu? Saya dululah main silat. Lepas tu saya bukan main silat, saya main-main. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu. Macam mana awal dia? Kasih kenangan lelaki ini yang selalu mencinta. Susah aku ni. Araf, anak buah I minat you. Thank you. Setiap nafas Laskar Pelangi. Laskar Pelangi dah. Arah main silat apa? Silaturahim. Kekasih bayangan, kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Aku yang mencinta kamu. Lagu lain lah tu. 1M like. Thank you. Walaupun saya tak lepas lagu Penjara Janji tadi. Thank you so much. Nak shampoo kening tu, tak payah shampoo. Memang saya dah buat rebonding dah kening ni. Kalau tak kening saya curly tau. 1M like. Thank you for 1M like guys. Let's make it 2. Lah meminta. Ni ada yang kena marah ni kan. Lagu Thai Anand
Ananda pace apati cecena apati ya apati ceceku apati tu apati tut apati ananda pace apati cecena apati ya apati ceceku. Dah saja gurau lagu Hindustan. Anta cerita jika pyari ka cerita maragun Ana cerita jika pyari ka cerita arago gaya ya Anta cerita jika rara acha ada gara dengan dagu lagu bintang. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Saya nak kena pakai braces lah. Gigi saya dah renggang lah tengah lagu English. Lagu English. Okay, lagu English. Lagu English. Ku penglipur lara, sarjana bercerita usara terasa. Fikir sebelum marah, tunggu kena jua. Roman cinta tak nak. Yang aku jangan khianati aku tu final saya tak nak. It's been a long day without you, my friends. And then I'll tell you all about it when I see you again. Oi, hidung saya sumpah sakit dekat langit-langit tu yang kat tepi-tepi. Serius sakit. Nak telai elio semua sakit. Lagu Jamal Abdillah satu. Ya Allah. Aduh. Lagu Jamal Abdillah. Kalau saya lepas lagu ni, korang kena belanja saya aiskrim lepas ni. Aiskrim. Dah. Kilauan intan berkelip-kelip di langit tinggi, dan cahaya menari-nari di langit biru. Tidaklah dapat menenangkan perasaanku, hey, yang merindukan kehadiranmu kasih. Hey, gemersik irama menunggu berindu, dan nyanyian bari-bari dari kayangannya tidaklah dapat mentertampkan sanubari. Ya.
yang mendambakan kepastian kasihmu. Hey, rela lepaskan segala-gala yang ku ada, dan itu yang kau ajarkan. Rela terima apapun syaratnya, dan dugaan untuk ku buktikan cintaku. Asalkan dapat ku mengobati hatiku yang cedera ditumpaskan cinta. Yang halus, yang tulus, yang mulus, yang kudus. Tingginya tak lah. Yang tulus, yang kudus. Tinggi yang last tu. Ya Rabbi, Majnun. Semoga malamku tidak lagi jadi medan air mata. Tinggi ya tanah. Tak cukup lah. Lagu nasyid. Alamak, jiran tak marah ke arah? Tak tahu. Mungkin dia tak dengar. Lagu Seroja. Lagu Seroja. Serius lah. Lamunan ku tersentak, lalu ku mendongak. Lagu tu Gemurura. Saya cuba. Saya malas. Saya boleh bawa lagu sekarang ni. Saya cuba. Korang jangan cabar lagu tinggi-tinggi. Malam ni memang saya naik share, tapi tinggi ni. Terpancar sejalur cahaya dikalau banyak seroja, bak gemilau sama indah memukau mata. Hati ini seketika lamunan ku tersentak, lalu ku mendongak. Gemuruh rasa terpaku sukma, terkenal longgaran senyuman misteri. Siapa gerangan sang puteri mengalun cinta diriku dan terus berlari. Aku coba menangkap bayang-bayangnya di antara kembang seroja tasik cinta, tetapi malangnya jatuh ke lubang berdurinya. Jangan sepi putri seroja, cintakan bersua.
Tak adalah, saya okey je. Cuma saya tak nak blast sebab saya tahu esok ada, tomorrow kan kita akan ada something untuk kita discuss. So so we need to save our voice. Sebab tu saya tak nak blast. Saya boleh je lagu ni, saya punya makanan dalam bilik karaoke dulu. Tajuk je. Senario, aku tanya, dia duduk mana? Dia duduk cuma diam saja. Nampak awet makan buah rambai. Minta sikit dia beri satu tangkai. Alamak, habis aku mesti kena tibai. Naik motor ramai-ramai. Tak ada cukai, jangan buat pasai. Nanti bila nampak polis, kena tangkap di bawah, turun ke balai. Itulah akibatnya kau suka menyusahkan orang ramai. Aku dimasukkan dalam longkap, minta izin telefon bapak sekejap. Sekuntum bunga sakura. Engkaulah sekuntum bunga sakura, mekarmu di tempat indah dan dingin. Aku bagaikan apa lirik dia tak dapat lama. Tengah sedih Gunung Sahara. Okay, saya lagu last lah sebab saya dah melebihi masa. Jadi 11 suku je. Mari kita ke lagu terakhir kita pada malam ini. Lagu ini dimenangi oleh... Apa lagu ni? Lagu apa guys? Lagu last. Dia kena lagu-lagu santai-santai. Santai-santailah sayangku, pergi mana laju-laju. Ini bukan cerita baru, asalkan aku denganmu. Santai-santailah sayangku, ikut aku saranku. Sebenarnya kau anggapku apa? Kenana kau ingin tak cinta? Lagu Queen. We are the champion, my friend. And we'll keep on fighting to the end. We are the champion. We are the champion. No time for losers. Thank you lah Kak Ima. Belum buat apa-apa lagi tak dapat galaksi. Woohoo. Thank you. Okay, lagu last. Cepat bagi idea. Tolonglah lagu last. Lagu last. Ya. Oh, okay, dapat dah. Okay, ada satu komen tadi. Thank you. Okay, ngam. Lagu belik. Terlalu panjang kisah yang kita karang, hingga tiada daya ku
tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Dengarkanlah, di sini aku menunggu kata putus darimu, walaupun aku tahu kau telah pergi jauh. Macam salah tapi tak apa. Selama ini aku tetap memilih untuk kekal setia membahagiakanmu. Tapi kini kau tinggalkan hanyalah secabis harapan. Sakitnya jiwaku, sengsara. Dengarkanlah, di sini aku menunggu kata putus darimu, walaupun aku tahu kau telah pergi jauh. Oh, andai takdir ingin memisahkan, rela ku serah seluruh jiwa biar sampai masa ku menutup mata. Hey guys, thank you for today. Thank you sebab masuk dalam live ni. Thank you sebab hadirkan diri. Thank you sebab hadirkan diri daripada awal sampai akhir. Terima kasih sebab sentiasa support saya. Terima kasih sebab support Alpha juga. Terima kasih kepada yang bagi gift. Love you guys so much. Thank you kepada viewers. Thank you Linas. Thank you kepada likers. Thank you yang bagi gift. Thank you. Good night guys. Have a good rest as well. Okay. Saya akan live lepas ni. Saya akan live lepas ni. Okay, let's go. Dengarkanlah, di sini aku menunggu. Thank you. Kata putus darimu, walaupun aku tahu kau telah pergi jauh. Andai takdir memisahkan, rela ku serah seluruh jiwa biar sampai masa ku menutup mata. Okay, itu dia. Daripada saya, Araf Muhammad. Thank you. Thank you so much guys. Bye. Ya, tunjuk bicep sebenarnya. Ya, tak dah. Bye-bye. Bye guys, good night. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Jendul kat daya aku ni. Okay, bye-bye guys.
Thank you so much. Thank you for the day. Thank you for the night. Yeah. Bye. Thank you yang bagi gift. Thank you, babe. Thank you. Boleh saya belanja family saya lagi? Yeah. Bye. Thank you so much. Yeah. Bye. I love you guys. Thank you for menghadirkan. Actually rambut aku macam ni okey juga. Aku nak end. Okay, bye. Confirm tak ada lain kan? Tak ada kita api lagi, tak ada galaxy, tak ada pause. Okay dah. Okay, bye. Confirm saya tak end lagi ni. Okay, confirm tak ada. Confirm. Okay, saya nak end ni. Okay, bye. Confirm. Okay, bye. Sikit. Assalamualaikum, bye. Sikit. Tak ada saya keluar. Okay, confirm.